Assalamualaikum, saya Muhammad Dinish melaporkan di stesen MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Sempena cuti umum sambutan Krismas hari ini, MRT menjadi pilihan utama warga tempatan dan pelancong bagi bergerak di sekitar ibu kota. Situasi ini jelas kelihatan di sekitar pusat bandar Kuala Lumpur, khususnya di kawasan tumpuan seperti Bukit Bintang, apabila peningkatan jumlah kenderaan menyebabkan aliran trafik menjadi perlahan dan sesak. Keadaan ini mendorong warga kota dan pelancong untuk bergantung kepada pengangkutan awam seperti MRT yang dilihat lebih efisien dan menjimatkan masa sepanjang musim cuti umum. Walaupun berlaku peningkatan jumlah pengguna di stesen-stesen utama, MRT kekal menjadi pilihan kerana kemudahannya yang menghubungkan kawasan tumpuan bandar. Pengangkutan awam seperti MRT terus memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran pergerakan warga kota, terutamanya apabila kesesakan lalu lintas memuncak. Sekian itu sahaja daripada saya, Muhammad Dinish melaporkan di stesen MRT Bukit Bintang, Kuala Lumpur.